Last kita dah buka skru ni. Skru 2 biji kan. Kita buka skru 2 biji. Tu kita cabut lah. Ni. Pastikan kabel sensor ni hati-hati tau. Kabel sensor ni biar kat sini lah. Sudah buka. So untuk buka dia punya ni, kita kena congkir sikit lah. So saya pakai congkir macam ni. Senang sikit. Sebab dia piston kiri kanan, so kita congkir kiri kanan buka. And then kita kena buka apa lagi, kita kena buka ni dulu. So ada ni lah kabel tie tu lagi, potong dulu lah tu lagi. Dia macam ganggu sensor ni lah. Ok, pegang sensor punya kabel, insyaAllah gerak kabel sensor ni. So nak buat kerja susah sikit. So dah sensor free sikit. So sekarang ni kita nak buka ni, kita kena pastikan pin ni kita cabut dulu lah. Ada pin, ada the small pin macam ni lah. 2 cabut dulu. Kita buka lah. So sebelum tu dia ada cover kat sini tak kan. Mungkin tak nak bagi air masuk lah. So cover kita buka dulu cover ni. Ada 2 lah. Atas 1, bawah 1. So ada 2. Dan kita cabut pin je lah. Pin macam ni senang nak cabut. So kita cabut pakai ni pun tak apa. Layar macam ni. Okey dah, cabut satu. Okey dah, bawa dah. So buka dulu yang bawah ni. Satu pin. Ni dia punya tu. Kiri. So dia punya kanan kat sini. Lepas tu buka atas je. So dia masuk macam ni ya. Masuk tengah low. So masuk sini. So maknanya benda ni semua bergantung pada pin. Dia lock dekat pin. So kita buka dulu yang atas ni. Okay. Okay, cabut. Ini dia punya yang atas. Ni satu. Oh, dah makan dah sikit. Hampir-hampir lah. Salah-salah kita servis, lepas tu kita buang terus lah. Ganti baru. So dia punya atas cepat haus lah. Bawah tebal sikit. Berapa kita alang-alang kita bersihkan dulu dia punya ni. Servis dulu. Ni kita bersihkan sekali. Yang mana tu? Bersih sikit lah. Adalah tempat dia punya tu kan. So tak apa, stop sini. Ok, pin dia biasanya bersih je lah. Yang habuk je, biasa habuk. Pin atas bawah habis kurang biasa. Sama je tengok. Ok, atas bawah sama je. Tu dah hilang dah habuk dah. Tak ada lagi minyak grease sebab kita letak grease baru. Dan so untuk yang ni kita kena spray sikit lah. Servis sikit. So kita nak tahan. Kita bantai je lah.
Jom. Kasih bersih sikit dalam ni. Kasih tak tengok lah. Sementara tunggu order Shopee ya, pack ya. Sebenarnya tukar belakang je, tengok-tengok depan pun hancur kah. Depan pun out. Okay, kita buat sekali ya. Okay. Minyak sikit, kita buang grease. So, kita lapkan dia dulu. Sekejap lagi kita kena basuh ni. Kena basuh ni. Nanti melekat dia punya tu. Okey dah. Basically macam mana nak pasang klip ni. Klip dengan ni macam ni. Oh, saya pasang dia. Nampak? Nampak? So dia klip dia macam ni. Klip dia kan ni. So pasang ni kat sini, atas ni. Okay, saya pasang sini lah. Pasang dulu kat atas ni. Pasang kat atas ni. Okay, supaya kita boleh masuk klip ni. Okay. Ini aku masuk tengah ni ya. So, macam ni. Okay, masuk macam ni. Okay, sebelum tu kita pasang ni dulu. Pasang dulu satu. Kiri. Pasang lagi satu. Kanan. So, sekejap lagi. Okay dah. Kita masuk macam tu. Masuk pin. Pastikan ini naik tempat dia jangan turun. Masukkan tempat dia. So sorry. Okay, pastikan pin ni dekat tempat dia. Jangan gerak lah tuan. Okay. Okay. Pin mesti in between dia. Macam ni. Pin mesti dalam dia lah. So batang yang dalam ni di bawah dia. So dia dah ada alur dia. So ini masuk sampai keluar lah pin. So dia dah melekat lah. Dah buka. So senang je lah. Cuma kalau tak tengok bahaya lah. Kita tengok juga. Tengok sampai kita confirm, kita yakin benda tu macam tu letak dia. Dan kita masuk pin lah. Ada pin ya. Pin ya. So, kita masukkan pin. Pin. So, pin ni lah. Ada dalam depan. So, ke belakang. Pusing sikit. Pin boleh masuk lah ya. Ni yang masuk pin dia. So dia tak boleh keluar ni. Ini pun sama. Ke depan tu pusing elok-elok sikit. Pin dia macam tu lah. Sama ke bawah juga. Okey. Pusing sikit. Elok. Salah masuk. Tolak ya.
Ini dah masuk pin kan, tak ada lagi ya, cantik ya. So dah siap. Okay, masuk yang atas dulu. Okay, kita masuk. Bawah kena cuki sikit. Okay, dah masuk. Alright. Ini juga. Alright. Alhamdulillah. So yang ini depan. Jadi kita letakkan dulu. Okey, itu. Okey. Ini ada keluar. So kita kena tolak balik. Masuk dalam dah. Masuk dalam. So kita masukkan yang itu. So bila kita pasang nanti kat bawah macam ni lah. So ini belah dalam. Okey. Ini belah dalam. Sikit. Okey. Okey. Tolak masuk ke dalam. Okey, buka spek. Tak nampak. Okey. Yang penting dia punya pin masuk elok. Tu masuk elok, okey, cantik. Satu dah settle. So nampak besi ni lah. Nampak dia bunyi ni okey ke ni. So bahagian ni, bahagian luar pula. Okey, masuk dulu. Masuk dulu. Macam tu. Kena masuk dalam pin betul.
So cantik, alhamdulillah. So yang penting dia masuk dalam pin cantik, semua dia cantik. So jom kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Screw. Ini tu screw ni. So kalau boleh letak tu nak kan. Kalau boleh letak tu nak tu lah. Kan. Apa jadi kena ikat tu lah. Kena well punya apa? Punya braking system. Sentiasa aware kita punya braking system. Boleh agak tak?